Ngup peraman dalam mengundi dalam letang tahun ni sasare. Dekat-dekat dengan nilai ribu juta. Hak boleh buatnya tahun ni sasare. Oh, bila sasare tengok gambar hak ni sasare. Sasare ada soalan nama lepas lo. Bagi kita, sasare kita ada satu soalan je. Mungkin lewat bodoh ke, kamu bodoh sungguh. Kamu nak tipu jok asal lagi. Lagu ni sasare. Gambar atas ni sasare. Bila kita lepas mengundi tu, lepas kita letang sudah sasare. Dia kena bilai markah. Dalam bilik markah tu Saleh. Sebenarnya kalau tempat kita alhamdulillah tempat kita itu ayat Saleh. Kalau kita tengok dengan mata sendiri, dia tak keping. Saleh. Alhamdulillah hak panggil jelas perongsai, hak panggil tak ada ragu-ragu dah. Rakyat asal seni sebacai dah Saleh. Dia boleh tengok belakang. Tapi ada setengah tempat Saleh. Tengah tempat tu dia tak tindak sepanjang tengok aman ni Saleh. Bila mengundi tu Saleh. Bila kena bila markah sana boleh nombor tu. Selok kaprong boh kena apa. Lepas tu hak demo duk herannya boh kedok ketika selok tu takut-takutnya default demo tak ada boh markah. Default yo boh markah. Takut-takut sekali lagi dia boleh kuning pun gi boh markah kuning. Hak tu yo hak demo takut, hak demo rasa tak ada perongsai, hak demo rasa nak teruk sok kali lagi sasai. Hak tu duk jadi berlaku gagap besar di negara kita pada tahun ini 2509. Sasai lah. Sebab kata bila kita tengok jumlah duit apa ni peraman hak guna dalam letang dalam mengundi tahun ni Saleh. Kita tengok tak ni kita cari maklumat ni 8,978 juta. Dekat-dekat dengan nilai ribu juta. Kita bukan kata nilai ribu juta lalu dah Sa'u. Nilai ribu juta untuk dalam mengundi ni bukan nilai ribu kok, nilai ribu juta Sa'u. Lepas tu hak boleh buat nama Saleh. Tong stay. Dalam mengundi ni Saleh. Hak kita nampak tong ketah. Lepas tu lagi apa ya Saleh. Lepas tu, nak ayat tu ni, nganggup peraman tahun ni sana. Nak ayat kata, alah, duit tu, makan tu, kita wasa tak nak kecek dah. Hak tu panggil, dalam, apa ni, duk lerat tamanu ne kosong tu. Undang-undang lembaga air tu. Yalah dah, tu salah satunya, hak nak panggil tam-tam rabiak. Tu panggil tam-tam rabiak tu, dalam hari ni tu. Jadi, di hari ni, tanggal 11. Kumpapan 2009 kita duk tengok duk titam duk ikut berita ni sana nak bicarakan banyak orang duk main waktu break katanya negara kita ni tak padai dah bila kita nak bila mula tak padai dah sebab kata sana malah berlaku banyak tempat dah berlaku katanya kokoto for you lah tu lah sebut kokoto dah sana sungguh pun kokoto hak sungguh pun duk dalam hang duk ala atas meja debet tak sebab-sebab sana tak ada nak bicak poh kita tengok sana duk seni je duk sana. Tapi nak ayat kata malam tu berlaku wak lari apa ni tonguni. Wak lari tu mujur juga rakyat khabar, rakyat turut gitu pergi jumpa satu kodai. Lepas tu kodai tu sana nak ayat tu kodang tu tak ada. Apa ni tak ada keluar macam pi ada depan saja. Dalam tu tak ada keluar macam pi kata kurang plot pai tu tak ada sikit buk. Kurang plot pai tak ada sana. Bet tu lah siapa ngah apa ni fok rakyat sendiri ambil keluar macam pi fok gitu. Kita dapat gambar sini sana. Ada fort rakyat diri tu. Dia make duit ngok peramah fort diri tu kita kalau macam pik. Siapa saga tu? Negara mana berlaku macam ni sana? Ada ke sana siapa dengan rakyat wasa tak puas hati gi make kalau macam pik untuk nak tunggu. Nak tunggu apa ni tong hak milih tu sana takut-takutnya demo gi make demo gi tukar markah, demo gi buat gapo-gapo jadi apa ni jadi masalah lah dengan tong tu sana. Siapa dengan rakyat buat cara tu. Asal nak rakyat tu dia hari ni nak bicarakan rakyat kata tak ada padai lah. Tak ada padai lah dengan kata nak bila mula sebab kata berlaku banyak lajak kena kena milih raya mula. Kena mengundi mula asal. Kita nanti ikutlah asal nanti tengoklah kata negara kita tu nak buat macam mana sebab kalau ni kebanyakan duk jadi masalah banyak tak kira tempat kita sendiri pun 13 kita sendiri pun asal ada berlaku juga asal tapi tak ada teruk siapa dengan supaya dengan luar wilayah luar tempat kita sana. Tu siapa sana. Jadi nak ayatnya letang pada tahun ni mengundi pada tahun ni 2509 ni kata ketipuan, ketidakadilan, keburukan macam-macam sana nak ayat kata cemar berlaku. Banyak ke cemar sana. Tu saya pun tahu dah kata apa ni alhamdulillah sangat termaklum ni kosong ataupun undian ni lembaga ni kosong tu
peninja bakat hincop lah kau nak ubah. Hak tu adalah tangga yang pertama kita rasa jaya dah bagi kita untuk nak ukar sebab atau dengan sebab undang-undang ni kosong ni lah ada ke ongkon Isra supaya kau kota tu ongkon Isra tu saya nak faham tu ongkon Isra ni demo pilih mari letak sendiri saya tu panggil satu hasil daripada Ratamanual ataupun undang-undang perlembagaan hak ni kosong gitu nak siapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.